Welcome back to our channel. So hari ni aku dengan wife nak pergi mana? Nak pergi makan tempoyak. Okay, so dia minta pantai tempoyak. Dia tak nak makan dekat-dekat. Jadi kita pergi Temerloh terus pantai tempoyak. Sur orang kata. Orang Penang kata sur. Kurang. So stay tune. Macam tu lah. Korang relax dulu lah. Tengok sampai habis. Cakap nak kita Temerloh makan patin. Apa makan roti? Patin tu setengah lagi 3 jam tau. Makan roti belakang sikit lah, tak selesa lah. Oh, bukan macam tu orang ambil video. Kalau orang tu flawless. Gigi. Kalau orang tu flawless tak apa. Ni nampak pori-pori sikit. Astaghfirullahaladzim. Allah yang tak satu. Makanlah. Cepat lah. Nak kita boyak. Ya, inilah cara kami mendapatkan me time di sebalik kesibukan kerja dan urusan di rumah. Bila enjin mula dihidupkan dan jalan terbentang, sekejap sahaja semua penat terasa hilang. Motor mungkin sederhana, bukan yang paling mewah, tapi setiap kilometer yang kami lalui penuh dengan cerita yang tidak ternilai. Di atas motor ni lah kami berbual, ketawa dan saling memahami tanpa banyak kata. Bagi kami, kebahagiaan bukanlah tentang memiliki yang paling hebat, tetapi tentang menghargai setiap perjalanan bersama. Masa seperti inilah yang mengeratkan kembali kuah, menguatkan persahabatan dalam perkahwinan dan mengingatkan kami bahawa cinta juga perlu dibawa berjalan. Bahagia cara kami. But not too far, just down the road from who we are. You can change your hair, change your street, but you can't run memories. Nah, I ain't mad, I just laugh sometimes. How love can fade, but this town stays mine. They say small towns, just don't forget. I guess you're right about that. You can change your mind, but not your past. Every mile just feels like moving back. You can change my name in your phone. You can't leave in a town this small. Every red light still knows your car. Every Porsche light still breaks my heart. You can back it up, girl, burn it all. You can't leave in a town this small. Don't go too far when it's written in the counting stars. I tried leaving, tried it all. You can't leave in a town this small. Yeah. Buat apa tu? Kenapa bawa kopok tu? Takut bosan. Sambil menikmati pemandangan nyut-nyut sikit. Selesa betul. Simpanlah mak, sebab nak singgah sini kan. So I simpan. Ada cek. Halo cik. Allah, macam ada. Jadi sekarang ni kita singgah rehat sekejap sebab tadi hujan renyah-renyah, hujan panas. Under the bridge. So we stop here. Bridge under the bridge. Tada. Ya. So kita minum air dulu. Inara, Izara, ibu dengan ayah dah sampai. Untuk anak-anak kami, ibu ayah dah sampai. Nanti korang kan dah kahwin. Jangan resep tau. Kalau korang dah kahwin nanti korang beli motor, pergi ride sama-sama dengan kami. Ada yang Macam ni. kahwin dengan ayah. Asyan ni. Alah, ayah ibunya. Mari di sana hujan. Wah, diorang terlalu pintal kan? Siapa yang pintalkan ni? Masih wujud ya? Wah. Apa menu yang dia ada? Itu yang homemade. Ni yang homemade. Homemade ialah buat rumah, bukan rumah buat. Macam tu lah lebih kurang bunyi dia. No MSG in our food. Wow, no MSG. Respect bro. So yeah, jom
Malulah. Yang malu ini. Cepatlah naik. Mana je tenggelam pun tak ada pun. Oh, kena zoom. Sebab rendah sangat. So, Ha. the bridge and the bridge and the bridge. Emotional damage. Are you happy? Happy. Belakang sikit orang kata tak selesa. Jangan. Tak selesa. Ya. Dah jom. Jangan macam tu. Jom. Macam tu. Bridge and the bridge and the bridge of the bridge. Sebut elok. Salah nanti. It sounded so long. The bridge and the bridge and the bridge and the bridge. Cantik. Lepak situ boleh? Boleh. Hujung sana boleh? Mana yang memperlihat kat dalam? Dalam kita bawah ni. Boleh lah, kena tik sebab buat video boleh? Dua orang. Buat video boleh? Dekat mana you recommend to duduk? Fried durian. So, kita orang stop. Kita orang minum air dengan aiskrim je kot. Sebab nanti nak makan dekat tempat tu. Mana ada aiskrim? Hai. Itu senduk pajak tu. Rewi. Ini kalau bercucuk tanam sambil makan aiskrim pun boleh. So, dapat apa ni? Dia kata homemade ice cream tapi homemade ice cream? Yang homemade ni satu je. Sebentar. Don't try to lie to me. Yang tak cakap sebelah belakang kan, cakap Melayu kan. Ni bulan tu. Dah. Homemade. Dah Nescafe dah. Basuh bridge tak? Nescafe rasa macam mana? Hmm? Rasa Nescafe lah kan? Tak ada beza Dah dia takut pun. ada beza ke kat atas ni. Suasana je. Suasana. Suasana sungai. So, Dah lah. terlampau sudah kenyang. Kali.